rumah di belakang saya double story ni akan dijual dengan harga yang paling berbaloi untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Jom ikut saya sekarang juga. Let's go. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang kembali ke Saudagar Property Channel. Bersama saya Nabil Osman. Dah lama kita tak jumpa. So hari ni kita jumpa macam biasa di Shah Alam di Bukit Jelutong. Di belakang saya ada double story Superlink corner lot. Berstatus freehold di Jalan Teratak Bukit Jelutong. So hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya akan buat tour yang sangat special kerana hari ini rumah di belakang saya double story ni akan dijual dengan harga yang paling berbaloi untuk tuan-tuan dan puan-puan semua. Jom ikut saya sekarang juga. Let's go. Okey tuan-tuan dan puan-puan, so sekarang kita berada di bahagian kaposnya. So untuk rumah di Bukit Jelutong ni, rumah type Lagenda. Okey, kita panggil ni adalah jenis Lagenda. Okey, rumah dia kaposnya sangat besar, dah ada concrete imprint. Okey, rumah pula dah ada auto gate. So auto gate memang fully privacy. Kalau dia tutup, langsung tak nampak masa depan anda dekat dalam. Okey tuan-tuan dan puan-puan, rumah ini boleh masuk 4 biji kereta atau 5 biji kereta ataupun 8 biji kereta. Memang sangat besar. So ini dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak nak panas, kereta tak nak panas, boleh masuk ke depan sikit. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ruangan tanahnya di sebelah kiri saya. Ya Allah tuan-tuan dan puan-puan, memang sangat besar. Boleh buat keramaian dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kenduri dan kendara, ini adalah spot yang terbaik untuk meletakkan kemah tuan-tuan dan puan-puan. 20x20 itu tidak ada masalah langsung. So owner dah buat walkway dekat sini. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada anak autism, contohnya apa-apa saja yang kita nak nature ataupun apa-apa saja untuk kita relax dekat kawasan-kawasan hijau, rumah ini memang sesuai dibeli oleh anda. Jom ikut saya. Ini adalah ruangan bahagian tepi dia. Lebih kurang panjang daripada dinding, lebih kurang dalam 15 ke 20 kaki. Boleh tengok kat sini. Rumah yang sangat cantik. Ini semua owner rumah ini tanam pokok-pokok ni supaya cahaya matahari tidak masuk terkena rumah anda. Di belakang rumah ni ada sungai. Boleh tengok anak-anak itik berenang. Okey tuan-tuan, jom ikut saya ke belakang. Okey. Dia rasa vibe kampung sikit. Dekat rumah ni memang dia punya pokok-pokok yang tinggi ni menyelamatkan anda daripada cahaya panas matahari siang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini. Rumah ini tuan-tuan dan puan-puan sudah pun renovated. Okey, ini dekat bahagian belakang dia. Tuan-tuan boleh tengok ada store dekat bahagian belakang. Ada store bahagian belakang. Okey. Jom. Saya dah tak sabar nak masuk ke dalam. Kita akan tengok rumah ini sama ada menjadi rumah masa depan anda atau tidak. Jom, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia double story type Lagenda corner lot. Ini kita bawa kat dalam dia. Jom, let's go. So ini adalah bahagian ruang tamu dia. Memang sangat tenang. Okey. Owner ini menggunakan konsep complementary, ada lampu oren-oren, so cantik. So inilah di mana tuan-tuan dan puan-puan berkumpul bersama keluarga. Di bawah ini juga terletaknya satu bilik dan ada satu maid room. So ini adalah ruang tamu dia. Beli, saya tak sure tuan-tuan dapat sofa yang empuk ini ataupun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, di bawah juga, jika tetamu tuan-tuan dan puan-puan nak menggunakan ruang solat, owner dah ready buat tempat solat yang tertutup di belakang saya ini. Okey, jom let's go masuk. Okey, so ni ruangan solatnya cukuplah untuk kita berjemaah bersama-sama bila sampai waktunya nanti. Okey, jom let's go. Dia punya layout dia tidaklah serumit mana, tapi yang paling menarik ini bahagian A well dia. A well
Kita panggil so ni tuan-tuan dan puan-puan, tempat ini jarang-jarang sangat sekali rumah yang ada seperti ini. So rumah yang ada di kawasan ini, maknanya tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu sidai baju di kawasan rumah. Di luar rumah tuan-tuan dan puan-puan. Hanya sidai di sini saja. Sebab apa? Boleh tengok atas. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tutup dan buka zinc tu ataupun apa, saya tak pasti apa yang dipanggil, tapi tadi saya dah cuba dengan owner, benda tu boleh ditutup dan dibuka semula. So kalau tuan-tuan dan puan-puan sidai baju, hanya sidai di sini saja dan boleh kering. Saya tuan-tuan dan puan-puan boleh juga lepak-lepak kat sini. Okey, jom. Di sebelah kiri saya ada satu powder room, okey, untuk kegunaan tetamu. Okey. So berhenti di situ, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat di sebelah kiri saya ada satu tangga yang mengalir ke atas pergi ke level 1. Tuan-tuan dan puan-puan, sudah pasti jika rumah yang harga berjuta ini mempunyai dining area yang sangat menarik, dan ini adalah meja makan yang disediakan oleh owner, dan terus direct boleh nampak kehijauan di sebelah kiri ini. So boleh buka. So sambil makan-makan, sambil relax, tuan-tuan dan puan-puan boleh makan dengan sangat tenang sekali. So ruang ini cukup untuk 8 orang ahli keluarga anda bergurau senda bersama-sama menikmati juadah hari raya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tunjuk dulu ada satu bilik di sebelah sini. Okey, di sebelah sini ada satu bilik dan satu bilik air, tetapi maaf sedikit privacy, saya tidak boleh nak tunjuk bilik ini sebab ada benda-benda yang terlarang lah. So kita pergi ke birol. Okey, so ini adalah bahagian kitchen dia. Kitchen dia macam biasa, rumah-rumah orang ada ini, ada wet dan dry. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kabinet, dan ni adalah island table. Boleh digunakan untuk sarapan pagi dan sebagainya. Okey. So rumah owner ni dah duduk dalam 10 tahun dan kita nak downsize sikit duduk kepada rumah yang lebih kecil sikit. Okey, so ini dia. Sebab apa ada penghadang ni? Supaya kita masak tidaklah berbau sampai keluar. Dia boleh tutup. So ini menunjukkan dapur ini mempunyai pengudaraan yang sangat bagus. Okey, so ada kitchen cabinet. Okey, so ini ada satu bilik maid. Sangat kecil, lebih kurang dalam 5x8 sahaja. Okey, dan ada satu toilet kegunaan untuk maid ataupun sesiapa saja yang nak gunakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ruangan belakangnya masih ada lagi untuk rumah ni. Okey, digunakan untuk mendobi. Rumah corner lot jarang-jarang muncul tuan-tuan dan puan-puan. Jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, inilah masanya untuk memiliki rumah corner lot di double story teres Bukit Jelutong type Legenda. Jom kita ke tingkat atas. Jom, let's go. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk dan Datin, terima kasih kerana masih stay dalam video ni. Relax dulu. So ini adalah level yang paling atas sekali untuk rumah ni. Okey, type Legenda. So rumah ni mempunyai 2 hall di bahagian atas. So satu dekat sini, satu di sebelah sana. Rumah ni kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, dia dah renovate. Okey, bahagian ni. Ni dia dah tambah. Actually dia dulu ni tak ada. Boleh nampak bawah, tapi sekarang dia dah tambah slab dan mempunyai ruang ekstra yang sangat luas. Tuan-tuan dan puan boleh tengok pandang atas saya. Dekat bahagian atas ni dia punya ceiling saya rasa lebih daripada 15 kaki, 20 kaki mungkin ketinggiannya. So memang sangat-sangat tinggi, dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak tadi airwell tadi bahagian ni. Boleh nampak bawah. Tempat ruangan kita nak sidai kain dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bahagian yang paling penting, jangan terlepas. Jom kita masuk ke bahagian master bedroom dia di sebelah kiri saya. Semua bilik dekat atas ni ada 4 bilik, semua ada bilik air. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom let's go masuk master bedroom. So untuk master bedroom, kita dihidangkan dengan wardrobe yang sudah melekat. Sudah pastinya owner tidak akan tanggal apabila anda melakukan pembelian nanti. So kita dah ada SPC flooring. Okey, tuan-tuan boleh tengok master bedroom juga sangat tinggi ceilingnya, yang pasti akan menyejukkan anda setiap malam. Tuan-tuan dan puan-puan, toiletnya kat mana? Di bahagian sini. Ada wardrobe dan juga ada toilet. Let's go. Kita boleh tengok toiletnya.
bersaiz yang sangat premium dan ada bathtub sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan bermandi-manda. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia double story superlink corner lot Bukit Jelutong type Legenda. Jom, let's go kita ke bilik seterusnya. Jom. Tuan-tuan dan puan-puan, duduk di Bukit Jelutong mempunyai pelbagai kemudahan sedia ada seperti sekolah, lebuh raya, sekolah kerajaan, sekolah swasta dan sebagainya memang ada di sini. Di sini adalah tempat yang paling baik dan paling bagus untuk anda mulakan kehidupan bersama keluarga. Okey, let's go. Kita ke bilik seterusnya. So, ini adalah bilik anak lelakinya katanya. Ini adalah bilik anak lelakinya. Simple saja. Besar lebih kurang dalam 8 kali 15. So, memang sesuai. Dah ada wardrobe yang melekat. Sudah pasti owner tidak akan cabut. Ada aircon satu dan ada bilik air seperti yang saya cakap tadi. Setiap bilik ada bilik air. Bilik airnya pun dah fully tile. So, tuan-tuan dan puan-puan mungkin perlukan sedikit refurbish, tetapi tidaklah perlu buat dengan modal yang banyak. So, kita bilik seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bilik yang seterusnya. Di belakang. Okey, sudah siap. Nampak? Memang sangat besar. Ada single bed. Nak letak queen bed pun boleh, tapi agak sempit sikit. So, ada satu bilik air dekat ruangan sini. Okey. Boleh tengok? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya agak terkilan tetapi tidak boleh masuk satu bilik yang lagi satu ni kerana atas privacy owner. Jadi kita tutup video kali ini, tour kali ini di sini. Okey, terima kasih kepada followers kerana yang like, comment and share video-video tour saya sebelum ini. So, jangan lupa ikuti video saya selepas-lepas ini juga. Terima kasih kerana menyokong Saudagar Property Channel. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.